Tapi kita orang beriman, kita ada cara kita tersendiri memberi kerehatan kepada rohani kita, fikiran. Antaranya maqam salat, maqam hadrah. Kita belajar, bila semayang kita belajar memproses pemikiran kita tu, rohani kita menumpukan kepada hadrat. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Senang-senang cakap, kita berhenti berfikir, kita berzikir. Itu bahasa mudah lah sebenarnya, direct to the point. Bila kita semayang ni, berhenti berfikir, kita berzikir. Itu maksud dia semayang. Tapi semayang ni kita selalu gagal. Kita selalu semayang, kita tak beri perhatian benda tu. Benda tu penting. Sebab kita di hujung nanti, sampai saat sakarat, saat itu kita tak dapat tak boleh nak lari dah, kata tu. Tak boleh nak lari dah daripada menghadap makam hadrah ini. Boleh lari? Nak lari ke mana? Boleh. Sakaratul maut. Jadi dia Tuhan tu maha rahmah, maha rahim, kasihan belas. Dia beri peluang kita belajar, berlatih. Satu hari 5 kali. Bila kita sentiasa terlatih meninggalkan fikir, menumpukan zikir, alhamdulillah, kita sudah bersedia.